Assalamualaikum bang. Ya, Apa dia ni bang? Cucuk udang. Cucuk udang oh. Ya, cucuk udang. Alright. Cucuk toge. Oh ni cucuk toge. Nanti kita bubur udang bang. Okey. Ni satu set kira macam mana ya? Satu set RM6. Okey, RM6. Dia ada tahu satu. Okey. Yang toge ni 2 keping. Alright. Nanti kita goreng yang udang. Alright. Okey, ni kita buat ni untuk cucuk udang. Satu set Okey. Bunyi dah mengangguk noh. Ya. Satu set ni ada berapa keping? 2 cucuk, Dua toge, cucuk, okey. 1 tahu dengan Satu tahu. seekor udang sudut tepung. Okey. Oh, yang ni set dah. Ya. Alright. Okey. Okey, yang ni kuah dah noh. Oh, dah kuah merah noh. Oh. Oh, dia kiranya bukan macam yang biasa punya kuah kacang noh. Okay, macam ni siap ah. Okey, macam ni satu set harga berapa? RM6 ya? Ya, namanya. Okey bang. Bagi saya udang dalam 10 ekor. Udang goreng eh? Udang saya 10 ekor. Betul? Okey. Alright. Okey. Packing tu noh. Dia packing tepi ni. Dia berotok udang apa dia berotok kan. Dia udang di sebalik belakang. Udang cik batu. Oh. Alright. Okey, clear. Okey. Oh, saya dalam gitu noh. Baru dia cantik, lekok-lekok. Oh, okey bang. Dia nampak udang merah kan noh. Dia nampak lekok-lekok dia tak mau ikut. Oh. Tidak udang apa lain dia melekot. Okey. Dia nampak edit, tidak lekok. Okey, udang untuk yang 10 ekor ni harga berapa? Kalau 10 ekor RM22, kalau lah. seekor RM2.20. Kacang atas. Okey. Alright. Okey, yang udang mesti ada. Ya. Macam ni berapa satu set? Yang ni RM11 5 ekor. Okey. Waktu buka kedai ni kira mula berniaga start tu jualan tu ketiga start jualan lah. Okey. Kedua kita buka start ketiga tu start jualan lah. Sampai pukul 9 malam. Dia daripada tahun 1940-an tu lah, daripada Tuan Daya tu.